Okey, untuk cerita kali ni lah disebabkan Abang KSM tertarik dengan satu berita yang viral sekarang ni. Ada seekor gajah yang dilanggar dekat Jalan Gerik tu kan. Jadi abang nak sampaikan beberapa cerita berkenaan dengan Jalan Gerik. Okey, untuk cerita yang pertama ni, kisah ni disampaikan oleh seorang wanita yang pernah lalui sendiri detik menyeramkan masa memandu malam. Dan masa tu dia lalu jalan Gerik Jeli. Katanya kan, jalan tu bukan calang-calang, bukan setakat gelap, tapi ada benda lain yang buat dia trauma sampai sekarang. Dan kalau anda semua dah bersedia, jom kita mulakan. Malam tu bang, saya drive sorang-sorang aja tau. Dari Gerik nak ke Jeli. So, lepas habis kerja tu, saya terus gerak bang. Sebab, yelah, kita ni kalau boleh memang nak cepat sampai rumah. Jalan tu kan memang sunyi sangat. Dah lah kiri kanan semuanya hutan. Kereta pun tak banyak lalu tau. Mula-mula je bang, semuanya okey je tau. Tapi bila makin jauh masuk ke dalam kawasan bukit, cuaca kat situ makin pelik pula tau. Langit mendung, jalan jadi berkabus bang. Sampai saya nak memandu pun susah. Jadi dalam kabus-kabus tu, tiba-tiba saya nampak cahaya merah dekat depan. Eh, apa benda pula ni? Lampu kecemasan ke apa? Jadi bang, saya pun slowkan kereta. Yelah, kita ni cuba nak tengok. Bila dah dekat, saya nampak ada kon kecemasan bang dekat atas jalan tu. Dan lepas tu macam ada bau. Dan bau benda terbakar tau bang. Tapi yang peliknya, langsung tak ada kereta rosak ke apa. Benda yang terbakar tu pun saya tak nampak apa tau. Dan masa ni mulalah saya rasa tak sedap hati. Tapi sebab jalan tu memang tak ada tempat nak berhenti kan, saya pun jalan lagi. Saya teruskan aja tau. Baru je saya jalan beberapa minit, saya nampak 5 ekor gajah besar-besar bang nak melintas jalan. Dan yang belakang sekali tu dia kecil lah, anak gajah kan. Dia jalan macam agak lambat sikit lah. Dia jalan lambat aja kan. Yang lain semua masa tu dah lepas. Tinggal dia seekor je yang tak lepas lagi.